Kedai sendiri ke kerja dengan orang bang? Kalau sendiri, berapa dah modal abang spend? Okey, saya cerita sikit lah perjalanan bisnes saya. Jeng jeng jeng. Kedai saya sekarang ni saya sewa bawah Majlis Daerah Besut. Saya tak ingat dah tahun bila, tapi secara jujurnya tahun ni dah masuk 8 tahun saya dalam industri jahitan ni. 8 tahun weh, saya tak sedar tau. Kedai ni asalnya kedai umi saya dan saya ambil alih lah. Dulu masa saya ambil alih, kedai saya macam ni tau. Ni kedai lama saya dan mesin pun saya guna mesin-mesin yang lama. Hanya time tu ada 4 mesin je, mesin lama. 2 jahit tepi, 2 jahit lurus. Yang mesin lama lah. Semua masa 8 tahun lepas tu lah. Dan umi guna mesin tu untuk membesarkan kita orang 7 adik-beradik tau. 7 saya anak kelima. Saya renovation. Saya tambah almari kat belakang tu 1, 2, 3, 4 almari. Kipas dekat belakang tu. Tambahlah pendawaian elektrik yang lain tu. Adalah kos-kos dia tu beberapa. Itu modal first lah. Dalam 5,000 ke 6,000 macam. Lepas tu saya tambah mesin jahit. Saya tambah 6 biji. Total tu dalam nak dekat 30,000 mesin jahit tu. Tapi saya tambah lagi tau 5 biji mesin jahit. Tak sampai-sampai lagi. Saya dah stres dah ni. Kalau tanya saya pasal cabaran tu ada. Cuma overall saya boleh control lah. Sebab saya boleh kontrol, saya masih berdiri dekat sini kan. Kalau saya tak boleh kontrol, saya dah berhenti. Untuk background education saya pula, kan tukang jahit kan. So orang cakap, mesti kau tak belajar kan. Kau tak ada sijil sebab kau hanya belajar dengan mak engkau je. Sebab mak kau tukang jahit. Tak. Umi saya dia tak ajar saya. Umi saya ajar saya lepas saya dah pandai. Masa saya buka bisnes awal-awal tu, saya ada sijil pembuatan pakaian wanita dengan sijil kemahiran Malaysia. So lepas beberapa tahun saya upgrade saya punya education. Sekarang ni saya ada diploma bidang upholstery. Upholstery ni di bidang langsir, perabot, macam sarung meja apa semua tu lah.